Alright, Assalamualaikum. Hai. So hari ni hari yang special untuk aku sebenarnya. Dengan dress aku macam ni. Jom lah ikut aku. Kita tengok MotoGP Sepang untuk tahun 2025. Let's go. Thank you. Mantap lah Sepang. Macam yang korang tahu, MotoGP ni event tahunan yang special dalam dunia permotoran. Tiap tahun ramai gila fans MotoGP datang ke Sepang untuk tengok race dan juga tempat untuk tengok racun semua jenis motor dan mendorang. First piece tu aku terus ke booth Motul. Dari jauh lagi nampak memang besar. Kalau kau masuk Motul punya booth ni, kau kena ambil benda ni untuk kau participate dengan dia punya challenge ataupun game yang ada kat dalam ni lah. So kalau kau tahu challenge apa yang ada kat dalam ni, aku dah ready dah masuk ni. Jom aku bawa korang masuk ke dalam ni. Apa yang ada dekat Motul? Dekat dalam ni banyak gila aktiviti menarik. Diorang punya setup pun cun. First game, aku kena main sikit. Nampak senang tapi boleh tahan juga ah. Lepas dapat first job, terus pergi ke next game, Reflex Challenge. Yang ni memang best. Aku rasa nak repeat lagi untuk test aku punya reflex ni ada improvement ke tak. Lepas tu Riding Simulator. Boleh lah buat rasa-rasa macam mana buat motor atas lintas Sepang. Lepas kumpul semua job, dapat satu entry, masuk cabutan motor. Alhamdulillah, rezeki aku dapat kitchen. Okey lah, at least ada kenangan. Yang lagi menarik, Motul buat promo combo punya item orang. Siap ada showcase untuk produk baru orang, MotoGP Next 40 yang dikeras untuk prestasi lebih mantap. Siap ada tempat cuci helmet. Diorang guna produk motor sendiri. Boleh lah cuci helmet sampai berkilat. Ni yang paling best. Aku dapat access paddock pass. First time aku dapat masuk. Memang experience dia lain macam. Kat belakang tu aku nampak sendiri tim yang tengah set up motor. Ada yang tengah cuci fork, ada yang polish exhaust. Semua tengah busy lah. Bila tak dapat mata, baru aku faham betapa serius dan detailnya dunia MotoGP ni. Memang satu pengalaman yang aku takkan lupa lah. Terima kasih Motor Malaysia sebab bagi aku peluang untuk rasa sendiri vibe MotoGP tahun ni. Kalau kau nak jaga motor macam racer yang sebenar, try MotoGP Next 40. Power dia memang next level. Till next time, ride safe guys.